Assalamualaikum. Jom tengok. Ni terbaru, berita terbaru. Menjaga saya selama ini. Saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan untuk saya, untuk yang memberi sokongan, yang hadir, juga meluahkan sokongan kepada peguam saya, kepada keluarga saya. Saya rasa kemenangan hari ini adalah untuk semua rakyat Malaysia. Yusof Rawter dibebaskan dan dilepaskan tanpa perlu membela diri pertuduhan edar dadah jenis kanabis dan memiliki 2 pistol tiruan. Tahniah Yusof Rawter. Inilah kebenaran. Mahkamah buktikan beliau dizalimi dengan perangkap yang dipasang awal. Kepada PMX, jangan menikus mengelak kes saman ni kerana cubaan rogol kamu terhadap Yusof Rawter. Rakyat cabar kamu hadir ke mahkamah bukan mengelak dengan 1001 alasan. Kepada PDRM, apa jadi laporan polis Yusof Rawter yang menamakan Anwar dan Farhash? Jelas kes dadah dan senjata ini satu konspirasi. Soalan saya, siapa yang letak dadah dan pistol dalam kereta tu? Saya syorkan Yusof saman pihak polis dan KDN sekaligus supaya dapat dibongkarkan siapa yang keluarkan arahan untuk letakkan kanabis dan pistol palsu itu. Tak logik kanabis itu datang turun dari langit. Dari mana dia datang? Mesti ada tangan-tangan gaib yang meletakkan dalam tu. Tentu ada pihak yang mengeluarkan arahan. Saudara Yusof Rawter boleh saman dan saya yakin polis sendiri tidak mahu bersekongkol dengan tindakan zalim ini. Jangan kerana arahan sebegini rosak nama polis yang sangat komited selama ini. Bersihkan nama institusi kepolisian negara. Kebenaran akan muncul.